Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ceria sungguh ya pagi ini. Senyuman yang manis, baju warna-warni. Memang terasa arwah raya kat sini. Selamat datang ke Jamuan Raya SMK Sri Perak, di mana kita eratkan ukhuwah, kita kongsi gelak tawa bersama dan kita cipta memori yang indah untuk dikenang. Alamak, Morona dah sampai sini, perut pun dah bagi isyarat. So semua ready nak raya sama-sama? Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bye. Mulia, usahlah resah ukuran pinggang. Makanlah makan berpinggan-pinggan. Nyam ketupat, nyam ketupat, nyam ketupat. Nak yang ni? Nyam ketupat, nyam ketupat, nyam ketupat. Yang itu pun boleh. Nyam ketupat, nyam ketupat, nyam ketupat. Sukanya. Nyam ketupat, nyam ketupat, nyam ketupat. Dilipat, anyamnya tepat, isi yang manis bagai senyuman. Kemana tempat kita melawat, mari bermaaf dan bersalaman. Puas berpuasa sempurnama, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada kami kelas 4 tasawuf. Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami dari warga SMK Sri Perak ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Bye. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Pada yang tak bayar zakat, bayar saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya kepada seluruh warga SMK Sri Perak. Maaf zahir dan batin. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengadakan majlis sambutan Hari Raya Peringkat SMK Sri Perak untuk tahun 2025. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua AJK yang telah melaksanakan tugas bagi melancarkan perjalanan majlis kita pada hari ini. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang, kepada murid-murid, kepada guru-guru, kepada PIBG yang telah banyak beri sumbangan dalam menjayakan majlis pada hari ini. Sebenarnya wujud wadah kita pada hari ini sangat banyak. Saya rasa semua murid-murid dapat menikmati dengan puas dan saya rasa makanlah sepuas-puasnya. Dan berseronoklah, bergembiralah untuk majlis untuk tahun ini. Dan insyaAllah untuk tahun depan kita akan meneruskan majlis ini untuk tahun-tahun seterusnya. Jadi dengan ini kami berdua mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri.